sayur. Alif. Saya kenal. Kenal kan? Kenal, mesti kenal. Siapa lagi? Kalau bukan Chef Odlin. Chef Odlin. Chef kita-kita. Chef kita. Penonton rumah. Bertemu kita sekali dalam segmen apa? Apa nak masak? Itu bukan satu persoalan. Chef, apa kita nak masak hari ni? Hari ni saya nak masak satu masakan istimewa. Ayam pecel. Ayam pecel? Ya. Apakah itu ayam pecel? Okey, untuk ayam pecel, barang yang kita akan gunakan, benda yang penting. Kenal ni, Alif? Macam halia? Bukan halia. Bukan halia. Lagi? Tongkat Ali? Bukan juga. Ini orang panggil kecoh. Kecoh? Atau orang panggil ceku. Saya dah pusing satu pasar ni, Alif. Satu-satunya kedai yang ada daun ceku. Daun ceku, boleh bau, Alif? Dia bau apa? Wangi tak? Wangi. Boleh buat wangi-wangian? Tak boleh. Tak boleh, nanti orang kata ceku. Ceku. Tapi Alif, hari ni kita tak nak gunakan santan. Kita akan gunakan susu cair. Jadinya kalau tak ada santan tu, guna susu cair pun boleh? Pun boleh. Okeylah, para penonton kat rumah, nampaknya semua bahan-bahan yang sangat penting atau elemen-elemen penting ni dah ada. Betul, Alif. Kita ada. Kita dah ada kecoh dan daunnya. Kita ada ayam. Dan lepas ni apa lagi? Kita akan nak memulakan masak sebentar lagi. Jom ke dapur. Ya, kembali kita sekali lagi bersama saya, Alif Hadi, dan kita dalam segmen Apa Nak Masak. Tetapi sekarang ni, nak masak macam mana? Chef pun tak ada. Manakah chefku kali ini? Chef Alif, saya minta maaf, Alif. Minta maaf banyak-banyak. Mana pergi ni? Saya ada urusan yang saya usulkan tadi. Saya cari bawah meja, bawah kursi dan peti ais tak jumpa. Saya minta maaf, Alif. Minta maaf. Tapi demi untuk program segmen kita ini, apa nak masak? Saya datang juga. Saya bertuah. Saya terharu dan bertuah. Tadi kita dah pergi pasar. Masih pagi lagi ni kita akan berkongsi dengan penonton-penonton kat rumah cara nak masak ayam pecel berlemak. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kurangkan lemak tu, saya akan masak ayam pecel kurang lemak. Ayam pecel kurang lemak. Ya, lemak tapi kurang. Tetap ada rasa lemak tu, tapi kurang lemaknya. Elemen lemak tu kena. Jadinya kita nak berkongsi dengan penonton kat rumah apakah bahan-bahan yang diperlukan. Seperti di sini. Okey, bahan-bahannya ialah seperti biasa, saya ada bawang merah, bawang putih, cili padi, yang utama cekuk atau kencur. Okey, daunnya. Serai, tepung perasa, susu cair. Ayam kurang lemak sebab tak ada biji. Apakah pertama sekali langkah yang pertama untuk kita memulakan masak ayam pecel ini? Okey, yang pertama yang paling penting kita harus memarinate atau memerap ayam kita tadi untuk dapatkan rasa yang lebih enak dan berperisa. Okay, jangan lupa ayam ni perlu kita perasakan. Okey, jadi kita letakkan sedikit garam. Kita nak bagi ayam ni melekat di kuali. Masa nak perapkan tu tambah sedikit minyak. Biarkan ia
selama 10 hingga 15 minit. Okey. Okey, di dalam Ais. Okey, sementara kita nak menunggukan ayam kita tadi diperak ya. Okey, kita hendaklah pisahkan bahan-bahan ni ya. Kalau ingin pedas, kita lebihkan lagi cili padi. Kalau kita kurang pedas, kurang lagi. Masakan pecel ni, kita tumis tanpa menggunakan minyak. Sebab dah ada minyak dah. Dah ada minyak. Dan semestinya masakan saya selalunya sihat, nikmat dan berkhasiat. Jadi kalau ayam ni berapa lama nak masaknya? Kita hanya biarkan dia setengah masak. Oh, nampak magic. Setelah kita masukkan susu tadi, tak perlu tunggu lama. Kita masukkan ayam yang tengah masak kita tadi. Okey, kita masukkan. Perkara paling penting dalam masakan, garam. Sedikit gula, bubuk perasa. Dalam 10 hingga 15 minit, ayam kita ni akan siap untuk dihidang. So, masakannya mudah dan menyenangkan ya. Dan berasap yang penting sekali, yang penting sekali ya. Ni ya. Abang chef kita, saya dah siap hias dah. Terima kasih. Potong-potong semua ni. Dia punya masak tu hijau dengan aroma dia yang sangat menusuk kalbu katanya. Sos tadi. Tambahkan sos untuk menambahkan rasanya. Dan rasanya yang penuh khasiat, nikmat dan sehat. Inilah Alif, hidangan yang kita sama-sama usahakan. Kerjasama. Daripada pagi kita ke pasar, dari dapur kita memasak, dan inilah hasilnya, iaitu ayam pecel rendah lemak. Jadi anda di rumah jangan lupa mencuba resepi ini. Jadi kita jumpa lagi pada segmen yang akan datang, pastinya dalam segmen Apa Nak Masak pada setiap Ahad hanya di Soundpod 1 Malaysia. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.